Dia pedu ni masalah perancangan payah nak buat. Kalau dari segi pekan nakal lah, pekan nakal di tanah majlis tak ada. Semua tanah Kedah dengan tanah orang kampung. Semuanya baru terlepas kita buat proses ambil balik. Ambil balik tu kat mana? Tanah tu tanah Kedah. Padang bola tu padang awan. Apa nama dewan tu dewan majlis. Tanah Kedah. Semuanya masa DO Azmin gitu ni kita buat proses. Ya pakat ni lah hak kerajaan. Pakat nak bagi clear tu. Padang bola tu dah jadi hak majlis. Alhamdulillah dengan dewan. Jadi kita dalam perancangan untuk repair balik lah apa nama dewan tu. Dah jadi hak majlis lah. Dulu ni bangunan tu majlis tanah Kedah. Jadi pak orang lain, bangunan orang lain. Macam dengan Pekanak, semua tanah Kedah. Hak berhubung tu hak majlis. Jadi maknanya jadi banyak pak. Jadi payah nak kerja Semuanya tu lah yang kita sekarang ni kita boleh ambil balik tu padang bola dengan dewan tu. Lepas ni insyaAllah lah kita boleh. Baru ni dah lulus dah tapi tak cukup. Pasal dewan tu teruk lah. Lulus 800,000 tapi dengan nak buat balik lepas semua tak cukup. Cadang pada DO baru lah ni. Kita buat baru pongah buat lain lah. Tengok RMK 13 ni lah. Nak minta duit sana. Negeri mana ada duit banyak. Okey, dah lah ni kira tanah tu dah jadi hak majlis. Dah selesai. Sebelum ni tanah tu tanah Kedah. Semuanya padang bola lah baru ni lulus sikit untuk buat lokang macam tu. Sebelum ni lokang pau semua tak ada. Jadi apabila musim hujan ni kan tak boleh nak main bola. Pecah. InsyaAllah boleh buat dalam tahun ni lah. Atau lokang apa